Di tengah kekacauan politik Sarawak, seorang pelayar Inggeris tiba membawa senyuman tapi menyimpan niat yang tersembunyi. Di Igan, Mukah, lahir seorang anak bangsa berdarah campuran Arab dan Melanau. Dialah Sharif Mazahur, tokoh yang bakal menggoncang sejarah Sarawak. Dialah cucu ke-31 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan agar tidak melupakan asal usul dan darah perjuangan yang mengalir dalam dirinya. Baginya, gelaran tidak bererti jika tidak digunakan untuk membela orang ramai. Dengan titah Sultan Abdul Mumin, Sharif Mazahur secara rasmi dilantik sebagai Gubernur Sarike, tanda kepercayaan dan tanggungjawab besar yang dipikulnya. Sarike bukan sekadar jajahan, ia menjadi pusat adat, ilmu dan perpaduan. Ketika Bruk di Kuching menamatkan kuasa para pembesar, di Sarike, Sharif Mazahur tetap berpengaruh. Beliau memimpin dalam senyap, menyusun langkah untuk mempertahankan maruah bangsanya. Selagi meriam ini menghadap laut, kita masih berdiri. Tapi jika ia diangkat ke darat, maka tanah ini sedang diuji.